Anda nak bebas hutang guna emas? Ramai yang letakkan matlamat untuk bebas hutang tapi gagal capai kerana simpanan dalam bentuk tunai sangat mudah bocor. Ada saja yang mendesak nak bayar. Beza dengan emas, ia bukan saja sukar untuk dicairkan, malah nilai emas berpotensi naik 10% setahun, menjadikan emas simpanan yang meningkat dalam diam tanpa anda sedar. Tahun ini emas telah meningkat 40%. Anda boleh tetapkan sasaran untuk kumpul gold 50 gram atau 100 gram sebagai dana untuk melunaskan hutang. Ini September 2025, 1 gram adalah RM550 dan gold bar 50 gram itu bernilai RM27,000 dan gold bar 100 gram pula sekitar RM54,000. Dengan matlamat yang jelas dan konsisten ini bukan mustahil untuk anda capai. Kelebihan emas bersaiz besar seperti ini adalah spread value yang lebih rendah, iaitu sekitar 7.5%, banding dengan gold bar kecil seperti 10 gram yang mempunyai spread value setinggi 9%. Maka secara logik, lebih besar gram, lebih cepat anda mencapai keuntungan. Dari account gap, iaitu Gold Accumulation Program oleh Public Gold, anda boleh menyimpan emas sedikit demi sedikit mengikut bajet anda serendah RM100 ataupun RM50 untuk account junior pun dah boleh simpan emas. Jika anda aktifkan auto debit setelah cukup account, anda boleh keluarkan emas fizikal 50 gram atau 100 di mana-mana cawangan Public Gold pilihan anda hanya melalui temu janji. Kalau anda serius mahu langsaikan hutang pada masa yang sama, mahu lindungi nilai simpanan anda daripada inflasi, emas adalah alat terbaik untuk bantu anda capai matlamat ini. Jadi untuk yang nak bermula, boleh rujuk pin video saya untuk cara yang mudah daftar akaun emas. Nanti saya akan bantu anda menabung emas di Public Gold bersama bimbingan Dr. Akila.